Tidak ada apa-apa pun. Wih, cantik. Ini bukan rumah Madu 3 ke? Saya baru dapat tahu trailer Mencari Ramli dah keluar. Saya tertunggu-tunggu juga cerita ni. Yang buat filem ni is Megat Syahrizal Tak apa, kita tengok je macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Abang Ramli tidak ada sunting filem kah? Dah cukup lah tu. Lepas ni, tak tahu ada orang mau mari tengok filem ni atau tidak. Cantik ya, colour grading dia cantik. Tahun ni Yusof lagi. Uish. Inilah meetingnya. Yusof akan memberi dana untuk filem terbaru ni. Kakak aku tu peminat Piramli. Mungkin kau boleh tolong aku. Saya suka juga. Ui, ada Azana Rani apa semua. Sofia Jane, boy. Sofia Jane. Apa yang Yusof mahu katakan? Ini duit saya sendiri, bukan duit dia. Itu bukan Kau langsung. cucu Piramli Langsai, saya sudah tidak tahu berapa lama lagi saya boleh kerja begini. Sekarang, Uish, apa yang sedang ni cerita dikerjakan? apa sih? Mencari Ramli. Tidak ada apa-apa pun. Wih, cantik. Ini bukan rumah Madu 3 Ada ke? beberapa lagu yang sedang digubah dan sebuah filem yang masih dalam proses penulisan. Cantik, cantik. Setting dia cantik. Colour dia cantik. Mimi Lana. Mimi Lana mah. Dalam hidup aku, Min. Kamu kenal Yusof? Kakak yang salah dalam hal ini. Kostum diorang cantik. Karya-karya ini sudah menyentuh berjuta jiwa masyarakat. Dan akan ada berjuta lagi di masa akan datang. Betul. Mencari Ramli. Cerita apa ni tu? Allah. 19 Jun. 19 Jun? Tak lama dah lah. Sebulan lagi. Ni jujur saya cakap. Nampak style. Nampak kostum dia cantik. Setting dia cantik. Pelakon dia hebat-hebat. Yang saya perasan apa yang saya nampak lah. Ada Tony Yusof, Sofia Jane, Mimi Lana, Azhan Rani. Saya sangat-sangat tak sabar untuk cerita Mencari Ramli ni. It's one of my weighted. Sebab saya sangat suka filem Piramli. So, apa pendapat korang tentang Mencari Ramli punya trailer ni? Cuba korang komen dekat bawah. Saya nak tengok juga apa pendapat korang cerita ni kan. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Ada lagi ke trailer? Kita tengok trailer Zaf .